Boleh, dia nak ayatnya boleh. Lelaki, perempuan pun lagu tu juga, serupa juga. Lagu tu juga. Cuma kalau tempat sunyi dah, kalau pergi, tengoklah. Haram tengok. Sebab dia tu sudah selesai dah masalah dia. Dia mandi telanjang tu, lelaki ke perempuan ke, tempat sunyi tu selesai dah dia dengan Tuhan. Dia tak berdosa. Cuma orang lain katakanlah lalu situ atau kebetulan situ, tengok dosa. Hak dia menengok tak cara lelaki ke perempuan ke berdosa belaka. Tak boleh. Hak tu lah yang dikatakan qul lil mu'minin yaghuddu absarahum wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Royak kepada orang mukmin, jaga pandangan mereka. Royak kepada orang-orang mukminat, jaga pandangan mereka. Hak tu maksudnya. Tak boleh tengok. Kalau tengok, dosa. Kalau tengok sekali lah, kejut gitu, tak dosa. Sekali lagi. Lepas tu, tengok. Tengok kali yang kedua, dosa dah. Tengok kali yang kedua, dosa. Begitu juga, Imam Bukhari nak cerita, kalau dalam bilik air yang tertutup ke kanan atas, lagilah boleh. Sebab tertutup. Setara tempat terdedah gitu pun seorang boleh. Dalam bilik air seorang lagi boleh. Kalau dua orang tak boleh. Kalau dua orang nak telanjang tak boleh. Dalam bilik air pun ataupun di luar tak boleh. Seorang. Tapi kalau suami isteri tak apa. Dalam bilik air kau luar kau tempat tak ada orang. Dua orang tak apa. Depan anak tak boleh. Depan anak pun tak boleh. Suami isteri saja. Depan anak pun tak boleh. Hak kecil pun tak boleh. Itu jadi mengajar dia pula. Dia duduk ingat lagu tu. Tak boleh. Kena jaga. Itulah. Dalam tajuk ni sebenarnya dia ada beberapa bahagian. Satunya seorang mandi telanjang. Yang kedua di tempat sunyi. Yang keduanya menutup aurat itu lebih baik. Setengah ulama faham pada ketika mandi itu. Dia mandi seorang tak ada orang, tapi kalau pakai kain sahih, hak tu lebih molek, lebih afdal saja. Tapi kalau tak buat lagu tu pun boleh juga, cuma tak ada dapat hak afdal tu, kelebihan. So, yang kedua lagi pada ketika duduk seorang, bukan mandi, duduk dalam rumah seorang tak ada orang, kita telanjang dah, duduk baca kau dah, ikutlah, duduk masuk ke belah telanjang. Boleh ke tidak? Dia nak ayat boleh. Tapi pada ketika tu menutup aurat lebih afdal. Lebih afdal. Sebab apa tak ada kena mengena dah dengan orang-orang yang kita nak jaga. Allah SWT boleh tengok belakang. Pakar tebal mana pun nampak belakang dia. Malaikat pun serupa juga. Jin pun serupa juga, dia nampak. Lagi kan dinding batu balik sadar dia nampak. Dapat kau kain. Tak ada nyabik dah tu kita nak jaga. Dah. Masuk belah telanjang, kita kata dah. Boleh, tapi afdalnya pakai walaupun seorang. Ini bukan maksud mandi. Kalau mandi tak. Kalau mandi memang setengah-setengah ulama kata boleh lah tidak pakai sebab menyusahkan. Ramai juga ulama mengatakan Nabi SAW ni kalau dia seorang dia mandi telanjang. Sebab apa? Kalau tutup lah, tempat tertutup, dia mandi telanjang. Sebab apa? Sebab dia mandi tu air sikit sangat. Kalau pakai kain sah, kira-kiranya meresak kot kain tu pun susah dah. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Tapi hadis tak ada jelas sebut, tak ada jelas. Cuma faham daripada tu kira-kiranya dia mandi telanjang. Tapi hak kata ada tabir ke apa ni ketika ada orang lain. Di kalangan khalayak. Tapi kalau seorang dia mandi telanjang. Sebab apa? Nabi-nabi ni waktu dulu pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Tapi ada juga ramai juga ulama mengatakan walaupun kita kata dia mandi tempat sunyi pun dia pakai juga Nabi. Dia pakai juga. Tapi dalil yang terang untuk mereka pun tak ada juga. Tak ada juga. Kecuali ketika ada orang memanglah pasal tabir gapo tu. Pasal tabir. Dan kita tengok hadis Maimunah beberapa kali dah. Kalau pasal tabir tu dia tak nampak langsung,
Tak. Ni dia boleh royak. Dia basuh tangan kanan dulu, lepas tu dia basuh ni. Gana. Kalau dia tabir ni, dia duduk alik ni, Nabi alik sana, dia nak nampak kan? Kalau tabir tu jarak, tak ada faedah. Tabir tu mesti tebak. Artinya isteri dia tu tengok. Tak apa. Kalau kita kata dia pakai kain pun, isteri dia tengok perbuatan dia. Tak tu dia tahu tu dia royak. Kalau isteri dia 10 orang lain juga duduk alik boleh tabir, tak akan nampak, tak akan tahu ke satu. Gapo dia basuh dulu, gapo dia buat dulu. Tak tahu. Ni boleh royak sosok. Menunjukkan suami isteri boleh tengok. Tak apalah. Lepas tu Bahz bin Hakim meriwayatkan daripada ayah dia, daripada datuk dia, Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Datuk dia tu Muawiyah lah, bukan Muawiyah khalifah tu. Muawiyah lain, sahabat juga. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah lebih patut dimalui seseorang berbanding manusia. Hak ni masalah. Kalau seorang ni macam tadilah kita kata duduk dalam rumah, tak ada siapa ada, kita telanjang, Allah lebih patut kita malu daripada orang lain. Kalau nak kiranya kita nak tutup aurat kita daripada Allah, lagu mana? Mana-mana pun tak ada guna, banyak lapis pun nampak sepatutnya. Tapi hak maksud dia sini naknya, kita manusia kalau malu, apa kita buat? Kita tutup. Bukan kena-mengena dengan Allah. Allah tu jadi macam mana-mana supaya manusia pula bila tengok kita dedahkan aurat. Tak ada lagu tu. Sebenarnya untuk kita kalau malu, lagu mana? Kita tutup. Aurat hak mana hak paling ditutup? Hak tu lebih patut ditutup lah. Tetapi hadis ini tidak sahih mengikut syarat Imam Bukhari. Hadis ini ada dalam Abu Daud dan lain-lain. Dia kalau hadis Bahz bin Hakim an abihi an jaddih, kebanyakan ulama mengatakan tarafnya hasan, bukan sahih. Oleh kerana ia tidak menepati piawaian Imam Bukhari buku dalam tajuk dia saja, dan dia tidak mari sanad yang lengkap dalam bentuk haddatsana dia tak mari tu. Cuma dia isyarat saja. Cuba tengok situ, kata dia, berdasarkan hadis itu kita boleh pakai juga, menutup aurat itu lebih baik. Tapi kalau kita panah terlajak, hak duduk negeri panah dia tahulah. Hak tak biasa duduk negeri panah tak tahu. Panah sungguh. Dalam keadaan panah tu tak ada orang, kita duduk seorang, boleh ke tidak telanjang? Boleh. Bukan maksud nak mandi, pasal panah terlajak. Boleh. Itulah kemudahannya bila kita tahu hukum ni tidak kata berdosa. Lelaki perempuan sama. Tetapi kalau dua orang tak boleh. Dua orang tak boleh. Adik-beradik pun tak boleh. Usah ke orang lain. Aurat ni kena jaga, adik-beradik pun kena jaga. Usah ke orang lain. Dan Imam Bukhari juga nak menarik perhatian kepada hukum telanjang ni. Hukum telanjangnya jika perlu, boleh. Jika perlu. Misalnya di sini, kita nak jima air, nak suruh lebih rata, nak suruh lebih puas, kita kata mandi, kita telanjang. Tak apa, boleh. Begitu juga telanjang jika perlu, ataupun dedahkan aurat, bahagian kemaluan, apa kita kata, itu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan darurat, ada sakit, nak cek, nak periksa, nak gitu-gini, nak beranak, boleh. Orang lelaki pun tengok, boleh. Begitu juga sebaliknya, orang perempuan tengok lelaki, boleh. Boleh. Jika perlu, kalau tidak perlu, tak boleh. Kalau kita kata jururawat lah, kita kata, jururawat perempuan kan, biasanya perempuan, kalau hak tak dapat tidak kena dia buat, boleh. Tapi kalau boleh orang tu sendiri buat, tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh orang tu sendiri buat. Dengan sebab itu molek, kalau hospital-hospital kita ni, dia kena ada hak mahram tu boleh masuk. Jangan diketak sangat. Jaga kata hukum tu, jangan ditelajak. Hukum tu lebih patut kita kena jaga. Dengan adanya isteri memang boleh tengok. Kemaluan suami, kalau kita kata ada masalah di situlah, di bahagian itu, boleh.
Dengan ada dibenarkan masuk orang-orang lagu ni, lebih selamat. Kalau tidak, mungkin